Buah ni buah yang special, dia ada surah. Ada surah. Dia tak ada surah durian ke ciku ke, tak ada. Orang Shah Alam mesti tak tahu ada ladang buah tin dekat Shah Alam. Dalam ni ada 28 jenis, ada 28 warna daripada Turki, daripada Spain, daripada Portugal. Yang ni buah daripada Jepun, memang masak warna merah. Yang ni lah buah warna kuning yang datang daripada Algeria. Jadi nak petik dia, kita akan picit dengan dua belah tangan kita ni. Kita akan picit dia, kita nak belah dia. Macam picit buah manggis lah. Betul. Masya-Allah. Jadi buah ni lembut sebenarnya. Jadi kat sini kita boleh makan terus. Ladang ni ladang yang organik, bebas daripada racun. Boleh makan terus Jadi nak makan dia, kita makan daripada bawah ni Buat madu dekat bawah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaitun. Masya-Allah. Jadi buah dia manis, lembut, juicy dan segar. Tak payah kita nak pergi Turki, tak payah kita nak pergi Taif ke mana. Dekat Shah Alam ada ladang buah tin segar ni. Di ladang ni kita buka untuk orang ramai datang. Boleh datang dan petik buah tin segar. Kita buka setiap hari pada pukul 10 pagi hingga 2 petang. Kita buat konsep agro pelancongan. Kita ada buah tin segar ni, ada warna merah, warna kuning. Dan kami juga ada buat produk hiliran Kita buat sambal buah tin, kita buat jus. Jus buah tin kita memang hot seller. Daun dia kita boleh keringkan, kita buat teh. Buat teh. Baik untuk orang yang ada masalah diabetik dan kolesterol. Lepas tu kita buat fig cookies dan kita buat jelly dan macam-macam lagi lah. Selain daripada tu kita pun jual anak pokok. Kita jual baja, kita jual media-media untuk tanaman lah. Kita juga buat kursus untuk ajar orang tanam pokok tin kat Malaysia. Ini warna kuning Yang ni daripada Algeria. Nampak isi dia. Yang kuning ni, yang special dia crunchy. Dia lemak dan crunchy. Yang tadi yang merah ni dia macam lembut, ini dia lemak dan crunchy. Jadi sama juga ada madu lah. Ya, dia. Ni madu dekat bawah ni lah, nampak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaitun. Bismillah. Saya pula yang terliur. Minta maaf. Memang sedap. Kalau nak cari kat mana Cik Hafiz? Okey, kalau nak cari Waze ataupun Google Map kita, AKE Benefits Shah Alam. Di section U12.